okey. Tak boleh. Dia apa ni, dia dalam keadaan basah. Kalau kering, insya-Allah hidup, memang hidup. Okey. Tambah kita ada tahu pengetahuan tentang ilmu hutan. Daun balik angin, daun apa ni kita campurkan abu dia tu, gaul-gaul boleh hidup. Rasa ini basah ni, tak boleh ni. Sebab dalam keadaan ni. Dia tak mau ni. Tak mau lama api. Dia kalau petanda dia hidup, dia nak asap. Okey, dia nak asap, lepas tu baru kita akan ambil ni, kita rapatkan dia, kita naikkan apa bara dia. Okey, saya ni kalau kata tak boleh hidup juga, ni kalau ada yang kering sikit boleh ni. Okey, yang ini direct boleh spark kalau kata betul-betul kering. Kalau ikut dah hidup kan ni, tapi memang tak kering pula abang ni. Tak hidup. Dah sekali, inilah inisiatif kita. Okey, inilah inisiatif kita. Kalau ada rambut bagi saya pinjam sikit. Masih kerat sikit rambut kamu. Ada soal. Yang janggut Pak Iam, yang janggut. Yang apa ni panjang-panjang sampai sekat sikit ada. Kalau rambut dia kering, boleh. Kerat sikit rambut. Ini bahan kita banyak basah. Okey. Kalau tisu ni cerai-cerai kalau macam ni. Sama daun buluh ni kan. Daun buluh pun basah. Tadi saya tengok, basah. Ini dalam keadaan survival memang kita boleh kutip kan, kutip-kutip, tapi kita kena biarkan dia dalam keadaan kering. Jemur dulu 1 hari je, sampai 1 hari. Ya, kadang-kadang 3 hari. Kalau hujan cuaca itulah survival nama dia.